Ada satu ustazah, dia datang ke sekolah saya, dia melawat ke sekolah saya 2-3 kali dah. Jadi saya tengok dalam satu YouTube, antara petua yang dia amalkan, surah Al-Kahfi ayat yang ke-18. Ayat ni bagi yang meniaga, jangan baca pula. Bagi akak-akak yang nak cari jodoh untuk anak, jangan baca pula. Ayat ni dibaca niat untuk apa? Yang pertama, untuk mengelakkan kecurian, pecah rumah. Tuan-tuan pernah dengar ada orang masuk dalam rumah, pencuri masuk dalam rumah, tak boleh keluar. Ada yang masuk dalam rumah orang, dia tertidur. Tuan-tuan pernah dengar tak orang masuk dalam masjid, mencuri tabung masjid, tak jumpa pintu? Jadi, ambil ayat ni. Maka nak mengelakkan dia masuk yang ini. Ataupun tuan-tuan parking kereta di luar. Dua parking pergi masjid ke apa benda ke, duduk dalam ni. Kereta di luar, dalam hati risk. Kalau pecah dia orang kereta aku kan. 3. Tuan-tuan ada kebun, ada durian punya dusun, ada. Takut musang, takut tupai, takut beruk, main curi makan, takut orang. Maka baca doa ni. Bila masa nak baca? Kebun kita ada dusun, bila tutup pintu pagar dusun, watahsabuhum aiqaza. Tuan-tuan ada pintu kereta, keluar pada kereta, kunci, watahsabuhum aiqaza. Tuan-tuan ada rumah, kunci pintu rumah, watahsabuhum aiqaza. InsyaAllah. Allah pelihara harta kita, harta benda kita. Kalau orang nak mencuri, dia tak boleh masuk. Dia rasa ada benda dalam rumah. Dia tak nak lah ustaz, takut. Bukan kita yang rasa, dia yang rasa. Dia ingat ada orang dalam rumah tu. Padahal tak ada orang pun. Kalau dia boleh masuk pun, dia tak jumpa pintu. Baik, sekarang ambil bacaan ni. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum aiqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Jadi berhenti di tempat yang saya berhenti.